Setakat hari ini, Public Gold dah ada lebih daripada 1.5 juta penyimpan emas dari seluruh negara. So, kenapa ramai yang memilih untuk simpan emas di Public Gold? So, tuan-puan tengok video ini untuk tahu jawapan dia. Jangan lupa juga like dan save untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Hari ini saya nak kongsikan antara 3 sebab utama kenapa ramai orang memilih simpan emas di Public Gold. Yang pertama, simpan emas di Public Gold ni tuan-puan boleh mula dengan serendah RM100. Tak perlu modal yang besar, tak perlu modal yang banyak. RM100 sahaja boleh terus mula simpan emas hari ini, terus dapat emas dalam akaun Gap tuan-puan semua. Dan yang kedua, simpan emas di Public Gold ni kita boleh simpan menggunakan akaun Gap Public Gold, iaitu akaun emas kita yang di mana akaun tersebut beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu tanpa cuti, tanpa waktu maintenance, tanpa waktu rehat. So pada bila-bila waktu kita boleh tambah emas, pada bila-bila waktu boleh jual emas, boleh tengok harga emas dan lain-lain lagi. Yang ketiga, yang paling bestnya simpanan emas di Public Gold ni, tuan-puan dapat bimbingan ilmu tentang simpanan emas. Sebab kata guru emas saya, bukan emas yang buatkan kita kaya, tetapi ilmu tentang simpanan emas. So sebaik saja tuan-puan berjaya daftar di bawah bimbingan saya akan bimbing tuan-puan simpan emas dengan betul, dengan ilmu yang betul, supaya tuan-puan dapat keuntungan yang maksimum dengan simpanan emas ini. So sebab inilah ramai orang memilih untuk simpan emas di Public Gold. So tuan-puan yang belum berdaftar, belum lagi mula, cepat terus mula simpan emas hari ini. Cara dia ialah tuan-puan boleh klik link di profil saya untuk daftar terus akaun tuan-puan secara percuma sahaja. Kemudian tuan-puan boleh terus mulakan simpanan emas serendah RM100 untuk terus aktifkan akaun. Dan ingat, kena konsisten tambah setiap bulan, barulah tuan-puan capai matlamat tuan-puan inginkan. Sebab inilah ramai orang memilih untuk simpan emas di Public Gold. So akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.